Assalamualaikum geng. So hari ni abang Turbo nak pasang ni piggyback dekat kereta Alza geng. Alza Boon Turbo. So sebelum kita nak pasang tu, kita pastikan ni dululah. Kita switch dia punya rotary. Okay, dia ada 1 2 3 lah. So yang ni abang Turbo guna untuk Alza pakai 4C1. Okay, yang lain tak payah bisik. Lepas dah set, kita tutup. So yang kedua, kita kena pastikan wire yang kita pasang Ni adalah basic harness. Okay, ni adalah ignition harness. Yang kecil ignition, yang besar basic. Kalau kita tengok sini, connector 1, connector 2. Connector 1 is basic, connector 2 is ignition. Okay, so yang ini, kalau yang sini adalah basic, yang ni ignition. Ini fully ignition coil. So yang dekat sini, ni adalah basic kan. Okay, kalau kita tengok kat sini, ni basic. Lepas tu yang dua dekat bawah sub injector. Yang sini 6 dengan satu dia punya injector ground. Okay, so yang ni injector harness, yang ini adalah sub injector, yang ni ignition, yang dua ni kaman, yang kuning VTEC, yang putih hijau adalah airflow geng. So jangan tukar kalau untuk mag sensor pakai je putih dan hijau. Kalau biru dengan purple, ini adalah untuk Mitsubishi only. Kalau salah tap, salah potong, memang takkan ada yang normal. Okay, so kita kena ubah dia punya kedudukan wire. Untuk Boon Turbo, kita pakai semua. Kita kena pakai ignition, basic dan injector. Kitab Boon Turbo lah, issue pin out L2 releaser first model. Okay, banyak buku kitab penuh. Ada 5 buku yang penuh macam ni. Sebab apa kadang kita pakai tu, selepas kita buat je, abang tu ada data. Untuk kereta macam kereta apa, Nissan ke, untuk pasang mag ECU apa semua, Nissan Almera baru ni pun kita ada buat. Ni lah. Okay, tak habis-habis. Study tak habis-habis. Viva 850, Alza, semua kita buat sendiri ni, nampak ni. Pakai apa, nampak? Siap cok turbo.com lagi kita buat. Okay, siapa yang nak shortcut boleh beli kita punya ni dengan Boon Turbo. Macam Mazda, kita pakai Mazda 3 2.0, masuk mag ECU, apa benda yang kita kena pakai, nombor semua ada geng. Jadi senang lah view on the wire side. Okay, so email ni pun kita ada shortcut ni, color apa semua ada. Okay, ini dia punya location ECU kat sini. Lepas tu kita cabut soket, nanti kita potong dan kita akan buat penyambungan. Ini adalah wire asal dia sebelum buat penyambungan lah. Okay, ni sebelum buat penyambungan kita pakai dia punya hasil. Nampak tu, cantik geng. Nak pasang setengah jam siap pasang. Tengok dah nyala dah. Break lah dulu tengok. Okay, ignition timing, additional map, airflow, boost. Okay. Lepas tu data, send data dulu. Okay, send data. Lepas send data, kita tengok, kita set 4C1 geng. Okay, lepas tu kalau standard ni cuba okay, boost dia pun masuk awal ni. Okay, send data balik. Okay, kita dah start engine nampak tu. Okay, sekali pasang tak payah usik apa-apa cantik geng. Kita tengok airflow jalan tak. Okay, kita tengok airflow jalan tak. Kita tolak dulu.
Tengok negatif 50. Enjin berubah RPM pun berubah. Dan mati. Maksudnya okey lah. Okay, kita tengok pula additional. Okey, kita tengok pula. Itu dah mati kita start balik. Okey. Kita tengok pula. Okey, kita tengok 60%. Buka. Minyak lebih dulu. Minyak lebih. Ngam geng. Ngam teruk. Okey, cun. So berjaya lah berjaya. Mantap. Okey, so ada siapa-siapa yang nak belajar ke dengan Abang Turbo, boleh datang. Okey. Kita sembang pasal harga belajar ni. Okey, assalamualaikum.